Dua suspek ditahan ketika leka memunggah bungkusan di Syaki Dadah bernilai RM57.15 juta untuk dimasukkan ke bot di kawasan Parit Amat Laut Muar bagi cubaan menyeludup dadah ke negara jiran tengah malam tadi. Kedua-dua suspek yang dipercayai berperanan sebagai transporter itu ditahan pasukan polis marin PPM wilayah 2 dan bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Muar pada pukul 12.30 tengah malam. Komander Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 Johor, Asisten Komisioner Nur Azman Jamal berkata, setiba di lokasi pasukan menyerbu bot terbabit dan berjaya menahan dua suspek warga tempatan iaitu seorang lelaki berusia 63 tahun dan seorang wanita berusia 43 tahun. Hasil pemeriksaan polis menemui guni dan plastik hitam di Syaki berisi dadah yang disembunyikan di dalam bot serta bonet kenderaan. Pihaknya merampas 517 bungkusan plastik bertulisan Guan Ying Wang di Syaki dadah jenis syabu seberat 549 kg serta 191,268 unit pil ekstasi dan 4,000 kartridge berisi cecair Yakuza yang dianggarkan bernilai RM50,150,900. Turut disita 7 kereta bernilai RM204,487 serta sampan jenis fiber dan 2 unit enjin Yamaha Enduro 85 kuasa kuda HP bernilai RM70,000 menjadikan nilai keseluruhan rampasan termasuk dadah mencecah lebih RM57.42 juta. Kedua-dua suspek direman 7 hari sehingga Khamis depan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 130V-1 Kanun Kesesaan serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952.